Oh, inilah Rembayung yang semua orang nak pergi ya. Nah, hari ni kita nak tengok rumah dengan buka puasa sekali, boleh Betul, yuk kita Okay, langsung je. jom. Yuk masuk. Oh, dekat sini dia tak panggil jom, dia panggil yuk. Yuk. Okey, dah jumpa antara perbezaan orang Melayu dekat sini sikit Sebab guys, lorat dia ada sama juga tau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah Rembayung yang semua orang nak pergi ya. Alamak. Ini baru siap ke dah lama dah? Okey. Saya punya reaction ni memang real, authentic sebab saya pernah tengok dari luar. Dalam saya tak pernah lagi tengok konten kat dalam. Kita masuk ke dalam, buka sekali dekat dalam. Kita masuk ke dalam, buka sekali ke dalam. Bismillah, jom. Guys, saya tahu banyak juga orang Malaysia datang. Tapi kita datang untuk Assalamualaikum. Wah, guys. Kita buka kat sini hari ni lengkap. Hari raya awal ni korang. Wah, inilah dia punya rumah. Ulama. Oh, ni buat ruang semayang. Semayang. Okey. Saya tengok sana jap Boleh. Okey. Oh, kita boleh buka sini sikit. Wah, bagi-bagi kat sini. Assalamualaikum. Ini memang style tu buat film punya set kan. Dia orang pelik tengok saya jakun guys. Saya orang bandar betul. So, itu reaksi ni real. Saya tak pernah tengok. Ini first time. Saya tengok. Okay. Kenapa pun tak apa. Dapur boleh kan? Boleh. Oh, so kita makan style macam ni. Makan di bawah. Makan di bawah. Kita makan di bawah. So dia dah tutup dengan kita panggil tudung saji sama. Okey, tudung saji. Okey, sebelum tu Rahul izinkan saya tanya sikit. Boleh kita tengok gambar-gambar ni? Boleh. Ini Rahul. Ini Rahul dia buat hitam putih guys. Saya ingat ini zaman dulu 1970-an. Oh, ini Rahul. Dia apa lebih sesuai dengan suasana rumah. Saya buat hitam putih. Wah, dia memang estetik lah.